Salah satu reasonnya adalah kita bercakap pun tergagap-gagap. Sebagai seorang ketua, bercakap dengan penuh keyakinan ataupun bercakap dengan confident adalah sangat penting, sebab confident will amplify our ability to lead. Dan bayangkan bila kita bercakap dan orang tak respect, salah satu reasonnya adalah kita bercakap pun tergagap-gagap, kita bercakap pun tak nampak confident. That is the reason why kan, kepada anda yang mungkin sebagai seorang leader, kalau anda nak bercakap dan anda nak kedengaran confidence antara timnya sebagai seorang ketua, bercakaplah dengan keadaan speed of voice yang sederhana ataupun perlahankan anda punya speed of voice, dan insya-Allah audience yang pertama akan lihat anda confidence, itu yang pertama. Dan yang kedua, insya-Allah message yang anda disampaikan lebih mudah didigest. Jadi sekali lagi saya ulang, kalau anda bercakap di hadapan tim anda, bercakap dengan keadaan yang medium pacing ataupun speed of voice yang sederhana, ataupun bercakap dengan sepatah-sepatah macam saya ni. Alright, so you all dapat something tak? Kalau dapat, cuba komen dapat.